Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni pasal kontainer sampai kita seronok sikit lah. Pasal banyak barang sampai. Banyak barang-barang hot ni. Salah satu Exobox X-Max, Block EX5, timing chain, comparator, bypass, macam-macam lah. Okey, kita mula daripada ujung tu pasal dia punya colour tu tertarik sangat. So kita mula dekat sini dulu. Okey, yang ni kita ada Exobox X-Max. Tengok. Design stiker pun cukup handsome. Okey, Exobox X-Max. Size dia 350. Dia punya panjang dia ni 350. Okey. Jadi dia ada 3 tempat lah boleh adjust. Kita boleh adjust spring, boleh adjust sini. Okey. Boleh adjust di sini. Jadi boleh setting ikut kesesuaian hampa lah. Hampa naik 2 ke, macam mana ke, badan berat ringan semua boleh setting ikut sedap hampa. Okey, lepas tu kita buat color dia lebih kurang nampak sini 3 color lah. Color purple, color favorite kita, color hitam. Dalam ni kita buat color gold. So hampa boleh tengok memang bagi saya color dia memang cukup handsome lah. Oh dia, hampa tengok. Memang A lah, no. Jadi harga, macam biasalah hampa tahu lah kalau barang EXA ni, harga dia macam mana? Mesti kita akan fight kat hampa kau-kau punya. Harga Madani, harga Rahmah, harga Budi, harga subsidi, semua kita bagi kat hampa. Mesti paling murah punya, 600 lebih ya. 600 lebih. No. Fight habis-habis ni. Cuma satu ya, tak payah pakai IC lah nak beli. Boleh beli terus lah, no. Jadi settle bar Exobox, kita masuk sini pula. Jadi boleh nampak lah kot dah, clear lah kot. Saya dah tunjuk memang hampa boleh pasang terus lah. Tak ada kata nak sangkut sana sangkut sini apa, tak ada apa. Boleh pasang terus. Dia bagi sekali dengan ni. Okey, ni tempat kita nak adjust dia punya spring dia. Lepas tu Hyperclass LCES. Okey, Hyperclass LCES pun dah sampai. Ini barang-barang ni banyak kan barang yang kita restock lah. Barang baru yang ni sajalah. Ini Hyperclass LCES. Lepas tu yang ni Hard Pocket Y15. Okey, lepas tu ni dulu lah, cover head bypass yang kita nak keluarkan harbor engine, nak keluarkan pressure dalam engine tu, boleh pakai yang ni. Okey, kalau purple. Lepas tu ni hose radiator. Hose radiator kita ada Y15, kita ada LC, kita ada NVX. Okey, yang ni bypass thermostat. Bypass thermostat ni putus stok itu. Ni dah masuk dah. Bypass thermostat ni boleh pakai kat NVX dan juga Y16. Okey. Lepas tu Vasil pun sampai stok lagi. Vasil Y15 ataupun LC ataupun RS sama pakai. Lepas tu oil filter racing punya. Okey, yang ni betul-betul yang orang kata apa, yang jarang punya. Ni memang flow minyak laju terus lah. Dia tak tapis-tapis apa, dia tapis sikit-sikit lah. Okey, yang ni kita panggil oil filter racing. Okey, untuk di sini pula block. Okey, block EX5. Block EX5 kita ada 3 model. EX5 Dream, EX5 Class 1 dan juga Class 1 tambah 3. Body tu dah tambah 3 siap-siap. Yang ni Dream, panjang ikut Dream. Yang ni Class 1, panjang ikut Class 1. Yang ni dia tambah 3mm daripada Class 1. Okey, banyak juga bila saya post pasal blok EX5, mereka akan tanya, kami nak kena ubah tiang 4 dah apa semua, tak payah. Blok kalau saiz 56 EXA, dia dah siap-siap offset. Kita offset lubang ni. Kita bukan offset tiang 4. Tiang 4 dia duduk tang tu juga. Kita offset lubang. Lubang blok ni kita dah offset. Jadi cranky hampa tak payah pergi duk ubah tiang 4 apa semua. Hampa boleh pakai beli asal punya tiang 4. Cuma hampa kena ribu lah cranky ni, nak pakai 56 kan, mana boleh masuk. Kena ribu cranky ikut offset yang kita buat ni. Okey, ikut offset yang kita buat ni. Itu saja. Bukan ada pergi ubah tiang 4 semua, tak payah. Hampa boleh pasang terus. Okey. Kita ada 3 model lah untuk blok EX5. Barang tak banyak. Hampa order cepat. Hari ni saya iklan, esok saya rasa dah sold out dah. Okey, lepas tu carburetor PWK Ridley kita ada 32 dan juga 34. Okey, 2 model restock. Okey, untuk blok tadi dia macam biasalah, dia dapat blok, dia dapat piston, dia dapat clip, ring dan pin, semua set sama. Piston macam kita dah buat dah lah tu lah. Buat pocket dia. Cukup tune dah. Okey, machine angle semua siap, ada dom semua siap noh. Okey, lepas tu untuk timing chain. Okey, timing chain pun kali ni kita buat brand EXA. Okey, dia sama kilang juga dengan Red Leo. Sama kilang, cuma macam saya abang sebelum ni, saya masuk 2 order. Red Leo pun kita masuk, EXA pun kita masuk. Dia kilang yang sama, material yang sama, harga pun sama. Cuma kita masuk 2 brand. Bagi sat sampai stok EXA, sat sampai stok Red Leo, jadi kita tak apa nak putih stok sangat lah. Kita ada 96L, 97, 98, 99, 99.5, 100, 101 dan 102. Okey, yang tu dah untuk area sini. Okey, yang ni pula kita ada exhaust open. Tu dia. Tapi exhaust open esok lah kita iklan. Banyak sangat ni lah. Esok kita buat iklan exhaust open lah. Standby.